benda yang tak perlu bohong ditegur tak dilupakan. Jadi tak perlu nak berbohong. Dan dari jenis inilah berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Arba'in ke Usuluddin, kitab Arba'in ke Usuluddin ni saya cari juga tapi tak cukup dan cari lah Arba'in ke Usuluddin cari juga ayat tak ni mana tak tahu nak tengok juga apa yang dicerita secara detail ni. ثم إذا اضطر إلى الجد ويعني إلى المعارف ما أمكن حتى لا تمتاز نفسه الكذب. وكان عبارة النحي إذا طلب وابتداء إذا طلب وهو ابتداء يكون للطالب قول له اطلبه في المسجد. إذا طلب ابتداء يقول للطالب قول له اطلبه في المسجد. وكان الكعبي إذا طلب في بيته وهو يقرأ يقص دائرة يكون الطالب اجعل الحصانة الأصبع فيها وقل ليس ها هنا. Artinya kemudian apabila sangat berkedah pada berdusta itu, maka hendaklah memalingkan daripadanya itu kepada ma'arif. Ini pada perkataan yang melepaskan daripada berdusta barang terdapatnya. Hingga jangan dibuat adat akan dirinya berdusta. Dan itu adalah ibarat anak ni. Apabila dituntut akan dia oleh seorang, padahal dia ada dalam rumahnya, maka berkata ia bagi hadapnya yang perempuan, kata olehmu bagi seorang itu tutup olehmu akan dia dalam masjid. Orang datang mandela, Assalamualaikum, Ibrahim ada ke? Tak orang tu kali tak masjid. Jadi dadang pun kata dari kat masjid. Dari kat masjid. Apa mungkin masa tu dia nak rehat. Jadi kalau orang ni kalau ada kata ada orang, kita boleh nak jumpa juga. Dan bawa ni dan pemimpin saja dan beritahu kan. Mengatur ni. Kawan dulu dia beribadat malam. Ya, aku kena ambil rumah nanti dua. Kan, ambil pula kawan ni nak cari dia, nak tanya masalah berada. Kacau. Kan. Yang ada dalam rumah, dia tanya soalan black-black saya. Santai saja. Saya ni dia tak ada kata tak ke aku pun tak ada. Lepas dia tanya balik. Kan. Awak tanya siapa? Awak ni, awak tanya saya ke? Kan? Tapi jawab, ya Ustaz, dah maaflah. Apa dia nak ajar beradab? Tidak. Tanya soalan, panggil tidak. Kan? Tak panggil nama, panggil lah. Zara ada tak? Orang panggil kita Ustaz. Nak tanya soalan, panggil lah Ustaz. Dan kita sekolah tu, sekolah lagi tak? Sekolah kan? Nak kencing. Jumpa cikgu ada tak? Nak kencing? Ada cakap macam tu. Kan? Kalau budak dia satu, cakap macam tu, mungkin cikgu kata, biar. Budak talita ke, mungkin cikgu kata, biar. Tapi kalau budak dah besar, darjah 5, darjah 6, darjah 4, darjah 1, 2, 3, 4, 5, cakap macam tu. Kan? Apa cikgu kata? Biarlah kau ni, mengajar kau, minta nanti kencing pun ambil cakap betul-betul. Ada awak ni nampak awak, saya awak kalau nak apa benda tu, cakap macam tu. Kan? Jumpa kat ayah, RM10, RM10, macam tu. Kan? Ini cikgu apa, cikgu nak beli buku, RM30 lah. Dan tanda apa nama, ayah kita kata apa? Ajar, dia semua ada. Maka nanti, kita buat, kita nak suruh mak dia nanti. Nanti satu, dan aku lambat nanti saja, mak dia tak apa nanti kan. Mak dia muda, wali sembilan juga. Tidak marah. Ada begitulah juga, awak nak tanya dalam cakapnya. Saya kata, nakal tak. Ini untuk nak buat lagi, tetapi untuk tanya.
buat kata konon-konon macam dia salah SMS lah. Tak siap betul. Ada tulis kita cek pula, dia ada SMS tak tulis Assalamualaikum. Dia Tuhan. Assalamualaikum tak ada. Sebenarnya SMS ni dia berarti manipulasi tulis keluarga, cuma dia buat elektronik. Namun SMS. Kan? Dia betul macam email juga. Apa mana email? Email kan apa? Surat tu antara meja dan tulis Assalamualaikum. Kalau tidak tu dia kata salam. Salam faham tak Assalamualaikum. Kan? Tapi kalau orang scan salam, kita tak boleh jawab Waalaikumsalam, tak perlu. Sebab dia hanya ucapan salam, tak perlu. Tak perlu kerana nak jawab Waalaikumsalam, tak perlu. Tapi kalau dia akan tulis Assalamualaikum, dengan balik Waalaikumsalam. Tapi kalau dia kata salam, kita nak jawab pula. Kan tak ada. Kalau dalam hadis itu kalau salam, dia jawab tu. Dia mungkin dia Hindustan. Mungkin Hindustan. Sebab dia Hindustan kan? Hindustan, Hindu dia jumpa juga apa? Sama ada kalau yang cakap usul sampai dia kamera, kalau kamera mana tahu. Tapi kalau yang cakap usul, kita Hindustan. Kita Hindustan. Dia kata, salam. Hindu. Salam. Itu kadang-kadang kita pun kira salam itu manusia. Dia guna bahasa Arab juga. Salam. Baiklah, salam. Jadi apa dia? Rupanya dia tinggi kita Hindustan pakai salam. Tapi kalau Islam, dia guna apa? Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Salam. Kita Hindustan. Kalau kita Hindustan yang kan? Itu guna salam. Jangan sebab juga kita kata Assalamualaikum. Tak jawab. Nanti ke? Walaupun saya dah buatlah Muhammad Ustaz. Saya tadi buatlah itu dia jawab. Dia bagi Assalamualaikum dan itu dia jawab Muhammad Ustaz. Aku beri salam kau tak jawab kan? Bagi Assalamualaikum dan itu pula. Kadang-kadang pinggiran. Tapi kalau itu kan sebenarnya salam itu kita nak jawab salam itu lah. Sebenarnya kena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, maknanya tawilah dalam masjid. Inilah perkataan ma'arif yang melepaskan daripada berdusta. Artinya carilah masjid. Jadi kawan tu tunggulah ke masjid. Kan rezekilah masjid. Masjid dah dapat dah jumpa. Itulah elak. Dan lagi adalah Asy'ari apabila dituntut dicari oleh seorang akan diri, akan dia di rumahnya, padahal dia benci mendapati akan seorang itu, dia tak suka orang itu. Dan orang ni lagi datang. Maka mengkulis dia akan satu daerah. Dia tulis satu lingkaran dan berkata ia bagi padamnya itu taruh olehmu akan anak jarimu itu dalamnya. Dan kata olehmu tiada ada di sini. Inilah qaul Ta'ala yang melepaskan daripada dosa. Artinya tak jadi itu. Ada tak ada kat sini. Kat sini lah hanya. Kat sini tak ada. Dia ada dulu dalam lingkaran semua. Tapi saya jawab lah. Dia nak lupa pula kan. Apa kata itu? Kata kata apa kata. Mesti dia jumpa apa kan? Apa kata apa tak ada lah. Aduh. Tak boleh ya, tak jadi gitu lah. Kan? Sebenarnya kita buat adalah kerana kita tak menjumpa orang yang kita tak suka tu. Mungkin ya, kita jumpa, kalau kita tak ada kekaan, lagi mana nak jumpa, dia buat elak. Ya. Boleh ke rumah yang ini, dia ada. Pasang dan turunnya pejabat tu ada menjaga. So, rumah ada dia jumpa kan dia ada. Kalau kita ni terlalu banyak urusan orang kita sampai nak tidur rehat kan. Dia dah selesai, dia boleh buat.
aku tanya nak aku setiap pergi ke rumah tu kan, biasa. Dia orang datang, itulah, tak boleh lah, tak ada. Ini bukan masa untuk berbuka, saya nak cakap. Ada orang dia jenis suka nak minta selesai masalah apa-apa, dia tak, dan itu masa dia nak. Kita macam nak sama orang. Kacau lah. Mula ayat satu anjur, adalah apa? Lepas balik semua dia. Pula balik tu, bukan. Ni. Imam mulai berlaku. Dia ada. Tuan, dia ada nanti ada. Imam, dia ada. Ada tulis. Macam jabatan. Itu kalau kita banyak ustaz, orang nak mengirim kita banyak ustaz, sampai kita tak boleh nak lihat. Dia buat itu. Maksud dia ada perubahan. Ada ustaz, boleh datang. Maksudnya. Itu elak. Kalau zaman sekarang kita boleh buat elak yang punya tu lah. Kalau zaman dulu, itu cara elak zaman dulu. Sebab tu dia tak nak jumpa orang dulu. Mungkin orang tu akan menyakitkan hatinya. Jadi dia tak nak buat. Macam mana orang tu nak jujur juga, dia tak nak jujur. Jadi buat elak. Tapi bukan darurat. Al-Albad al-Khamisah Asyara Al-Ghaibah. Artinya bermula kebinasaan yang ke-15 itu, iaitu mengumpat akan orang itu, iaitu sangat dikira oleh karam dan sangat ditegakkan oleh karam. Seperti firman Allah, وَلَا يَغْضَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Artinya jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih seorang kamu bahawa kamu memakan daging atau darahnya yang mati, maka mesti akan kamu akan dia. Artinya maknanya hal mumpat. Ada orang mumpat dia lagi suka. Saya tak kisah pun. Orang kata kau jadi ya lah, dia kan. Dia mumpat aku kepala, tidak apa-apa. Orang tak kata. Tapi ini orang yang kata, siap, kemak dulu-dulu, kemak dulu-dulu, samping 5 kali, 10 kali, kalau nampak, pakai satu bumbu siap dah, start buat bumbu siap, sekali lagi ya, boleh jenis tak boleh. Ya, lepas tu dia mencari dia tu kan, orang test-test, orang test-test dan sebagainya. Kau kata aku itu jenis tak boleh. Jenis macam tu bukan ada lah kat dia. Kita pun dia kata dia buat pun, dah tahu dah jenis macam tu dia kata dia buat pun, maka buka pada. Jadi kalau kita tahu dah ada jenis macam tu, jangan kata lah. Ini sedap kata juga, kita buka pada kan. Jangan kata. Yang boleh kata dia, dia tak kisah. Maksudnya, kata depan-depan je, betul-betul tak tahu. Itulah ya. Tapi yang tak boleh kata, tak boleh. Macam tegur orang lah. Ada orang boleh tegur, ada orang tak boleh tegur. Tak, ada orang boleh tegur sekali, dua kali, tiga kali lagi, 4 kali lagi, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Maka dah berat kan. Mana kalau bawa kan? Apa orang ni semua? Habis. Tahu. Tadi. Bukan. Saya juga kadang ada orang tu tengok tu, dia suruh. Tengok apa kan? Tengok. Kalau seluruhan tu mendapat, kata jadi mak. Tapi kalau yang tak mendapat, yang butuh hanya kelemahan ataupun fitnah, wajib kita mempertahankan kita, kata saya tak buat dulu, jangan nak dulu. Tapi kalau orang tu kata kita, tegur kita, ustaz ni cakap sekarang ni macam orang ni lah, ada satu orang ustaz ni nak cakap sekarang
bukan kita kalau Ustaz dia kalau boleh baca aku dia berhati sebab tak ada beliau kata dah mati aku baca Fatihah apa aku baca Fatihah juga dia cakap sebenarnya saya baca Fatihah sebab ada hal surah dulu bila saya baca surah tentu akan baca Fatihah kan sepatutnya kena cakap menjadi Ustaz kalau boleh masuk surah itu tak baca 10 kira ini tidak cakap tak kalau boleh Fatihah itu baca 10 kira okey lah ada tak apa tapi saya faham sebenarnya yang dimaksudkan bukan Fatihah yang dimaksudkan selepas oleh waktu dia surah itu dan juga baca Fatihah tapi dia orang itu tak suai juga dia orang itu lepas cakap apa sudah saya dia belajar Quran Tuhan. Dia ada berkait dengan Taranum. Tapi takkanlah saya jadi imam dia guna baca Taranum juga. Juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingat Pak Haji ni kan Bapak betul kena pula yang jenis tak boleh tahan jim kat pintu berderai sebab itu kita boleh jadi kemah saya jangan bawa lagu bayar ni ke dalam saya ada kemah orang tua ni sebab dia jadi kemah luar lagu ni hampir buku dia orang buat surat bantahan ada berapa lama dalam tu ni main ramai-ramai hantar jabat kamu minta memang ni kau boleh jabat kamu tak tahu sebab apa dalam kampung tak ada dah mulai tentu yang terbaik tak ada pun kan kalau ada yang lain pula baca kan tak ada okey ilmu ada tapi dalam baca kalau orang tak korek yang baca okey tapi punya yang korek hari Jumaat dia baca untuk buat itu ada dalam negeri dia berkatakan dia orang belak-belak matahari pun jadi matahari naik tak belak-belak matahari pun mana tempat tu Ustaz belak matahari pun belak matahari pun belah mana belah pantai tak pandai kan belah matahari pun belah matahari naik macam tak boleh semayang kan cukup 7 minit tu tak mana tak betul ke yang betul belum lagi tu merawat 7 minit tu merawat badat 7 minit tu orang sembahyang dah habis semua Masa semayang ni kan itu nak tak boleh tapi dah kita ni nombor dulu tengok dia tak boleh 7 minit apa lah tak ada lah nampak lah nak kena tengok matahari tengok ada nampak tak ada nak ada waktu ni kata ulama dalam mazhab Syafi'i habis subuh bila keluar matahari baru habis tu kalau dia baru nampak cahaya keluar macam tu ada subuh ni bila dah keluar baru matahari tak ada mana dia ada itu dia suruh pun mana mula matahari keluar itu bagi suruh ni matahari belum keluar lagi bagi suruh belum lagi boleh nampak kan terang dia matahari belum keluar lagi belum suruh lagi masih suruh maksud suruh matahari dah keluar suruh masih suruh akhirnya faham perkataan suruh tadi ada suruh masih suruh baru jadi kalau kita nak hayang dia tengok, ini bukan ajaran baru dah. Sebenarnya keadaan dia begitu. Keadaan yang asalnya begitu dalam tak pekak lah. Ini bukan ajaran baru dah. Lama dah. Ustaz mana ni? Kita lama dulu kita macam tu. Kita baru. Ustaz lama dah. Nampak dah. Cara tulang ke, tulang pun tadi. Cara dia ada kita dalam tu. Cara orang ni ada kita dalam tu. Cara dia. Dalam boleh kita. Tapi aku tunggu bila matahari keluar tu.
Jadi kita kena tengok tujuh minit itu kat mana tu tinggal apa. Dari kan naik pelan-pelan. Slow je lah. Kalau nak cakap dekat Muktan ni, boleh buat dia buat sikit dalam. Tapi sebaiknya dia mana boleh buat tengah. Nanti akan timbul syak pula. Syak tu kacau lah kan. Nak kontrol tu nak tunai, nak kontrol nak tunai kacau. Tapi kena tengok juga hari mendung tu tak mendung. Hari mendung dah pukul 9 dah. Sudah kata matahari tak nampak lagi, ada subuh lagi. Itu duduk kan, ada balik. Dia tengok jam ke kan. Itu maknanya kalau kita tabdil, kalau kita bangun tabdil, kita bangun terlepas. Itu dia kalau tu habis subuh ni, kita buat. Saya kalau cuaca elok, tak mendung, cerah elok. Nampak ya, saya tadi kalau nampak ni, kalau dia yakin, ada subuh lagi. Ya. Dulu tu mana dia kena tengok daripada tempat yang duduk ini. Tapi itu ilmu tu maknanya ialah orang yang ngaji falak, orang yang ngaji astronomi, dia tak boleh tu. Tapi yang kita orang awam, kita rantai penunjuk dia kan, apa-apa je lah. Sebenarnya, jangan. Tengok juga di luar. Sebab itu ada perbahasannya. Dia akan siap, 20 minit itu dia akan siap, maksud berjaga-jaga. Kadang-kadang dia lewatkan 2 minit, kadang-kadang dia lewat. Macam maghrib lah. Maghrib, kan? Kalau kita tengok, maghrib kan berapa? 7:17. Kalau pulang puasa, sebab saya 17 sana, terang ni, pakai. 7:17. Kadang-kadang 7:15 tu dah nampak lah. Saya yang sama, matahari dah sebab. Saya sama tu dah ada lah. Kan? Amal, kapal amal tu dah ada. Artinya dah merdeka. Tapi tengok takdir belum merdeka. Tapi kalau tengok di luar, dah merdeka. Itu siap-siap 2 minit kadang-kadang. Dia ambil masa jagaan 2 minit. Tapi dah mungkin belum boleh ikutkan manual keluar. Kalau dia yakin boleh buka. Kalau tak yakin, apa je. Dengan 40 minit ni pada kita jadi puasa tak dipakai pada macam juga. Jadi kalau tak yakin, jangan. Tubuh pun dia juga. Kalau tak yakin, jangan. Dia balik kepada yakin dan juga pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Okay. Yang mengajar. Agak mengajar dia ada janji kepada keluarga. Betul aja. Ngaji dia lah memang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin.